aku baru je balik daripada balai polis lah, apa kejadah semua tu. Baru je ambil kereta dah pergi balai polis. Dah kena apa? Harapnya kereta aku cepat elok. Esok kita pergi hantar workshop. Tengoklah macam mana. Aduh, pening lah. Baru je dapat. Pening aku, pening. Guys, welcome back to my YouTube channel. Cantiknya makeup saya. Okay, hari ni teka aku nak buat apa? Kau dah tengok kat thumbnail kan? So, aku beli kereta baru. Kereta lama tu aku bagi kat lelaki aku. Dia sambung bayar. Aku beli kereta EV. EV. Kereta apa? Korang tengok kejap lagi. Kita on the way. Siap-siap. Kita orang nak naik Grab pergi ke showroom tu. Sekejap lagi kita tunjuk dekat korang kita punya kereta baru. Oh my god, Alhamdulillah. Terima kasih Allah, kau memberikan aku rezeki. Thank you korang, sebabkan korang lah aku boleh beli apa yang aku nak. Thank you so much korang. Sayang korang ni bukan kereta aku je, kereta korang semua. Kita sama. Okay, so sekarang kita on the way pergi ke Puchong. Ambil kereta tu kat Puchong. So let's go dekat Selangor. Bye. Benda yang penting nak kena tahu ni, first time pakai EV. Okay, benda penting dia. Macam mana nak buka ni? Oh, Kita ada tekan. lock share dia lock. Awak tu dia tak. Dia ada dua. Yang ni AC. Yang ni DC lah. Jadi kita ada dua type. AC tu kat rumah lah yang slow. Dia dua so dalam. Oh, okay. Dia duduk belakang lah. Tiba-tiba on. Di mana terus on? Dia tak ada on off button. Okay, ni dia punya interface lah. Okay, dia ni ada auto. Ini pada play. Kita boleh connect guna Bluetooth ataupun interface. Wih, takut lah wih. Bismillah. Sempit juga. Tegak? Okay. Wow, kenapa minta rakam aku? Aku nak video tu. Okay. Bye. Okay, sekarang where we going? Memang Puchong. Bunyi dia Bunyi, tak ada bunyi je. Land best ke? Dah tu dia. Nanti kita rakam lagi, okay? Bye. Baru je dapat 2 jam yang lepas. Nah. Apa ni? Oh no. Ni. Tu dia. Serabutnya lah weh korang. Ni aku baru je balik daripada balai polis lah, apa kejadah semua tu. Baru je ambil kereta dah pergi balai polis. Dah kena apa? Claim insurans lah kejadah apanya. Harap-harapnya kereta aku cepat elok. Esok kita pergi hantar workshop. Tengoklah macam mana. Aduh, pening lah. Baru je dapat. Pening aku, pening. Okay lah, tunggu esok Bye. Bye baby cream mami. Bye-bye. Elok. Love you. Ada satu kejadian telah terjadilah lepas aku ambil kereta. Cerita dah, aku ambil kereta dalam 3-4 hari lepas. Lepas tu accident. Oh my god, aku tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Bukan salah aku yang penting bukan salah aku. Dan akhirnya kereta aku pun siap lah lepas accident tu. Serabut. Okay, so kita tengok dulu lah kereta apa. Ini kereta saya. Kereta electric car. So ni kereta aku.
Proton Emas 5. Oh my god, ini dream car aku. Tengok ni korang, cantik tak kereta saya? Sekejap bila ada kereta belakang aku. Oh my god, kereta aku jom kita masuk dalam. Kejap aku tunjuk. Kejap aku tunjuk features. Jom kita masuk dalam, panas. Hello. Aku sebenarnya tak boleh lama sangat sebab aku nak kena ambil anak aku 10 minit lagi. So kita tunjuk secara orang kata bukan random, secara cepat lah. Okay, so kau tengok plastik pun tak sempat nak buka, tapi dah accident. Aduh, sodok aku daripada belakang, tahu tak? Cerita dia, aku keluar kereta pukul 5.30 aku pergi ambil. 9.30 kena sodok. Itu cerita dia. Oh my god. Tapi tak apalah, alhamdulillah semua benda dah settle. Aku rasa aku ada vlog sikit-sikit kot yang kereta aku kena sodok tu. Okay, so kita nak tengok lah features apa yang best kat dalam kereta aku. Okay, tak apalah, abaikan yang accident. Tada! Oh my god, korang, this is my dream car. Aku nak yang macam electric car yang senang untuk aku drive. So ni screen dia besar gila. So ni ada aircon. Ni ada tempat-tempat letak barang. Yang paling bestnya, aku suka boleh letak beg aku kat sini. Selalunya aku pakai Honda kan. Kereta Honda aku tu susah, aku tak tahu letak mana. So aku suka ni. Plastik pun aku tak cabut lagi. Sayang weh. So tengok ni, dah ada dashcam. And then smart tag aku kat dalam ni lah. Luas weh. Dan I really like my car. So dah ada banyak gila features kan. Aku nak tunjuk ke korang. Boleh lah aku tunjuk sikit-sikit lah. Dia ada Apple CarPlay. Internet yang penting dia bagi internet free Internet free selama 5 tahun. So aku tak payah nak kena internet aku kalau aku nak pakai lagu ke Maps ke apa kat sini. Gitu. So kalau aku buka Apple CarPlay, so ni Apple CarPlay aku. Boleh buka Waze, Telegram, WhatsApp, semua boleh kat sini korang. And then kalau aku nak dengar lagu, biasanya aku buka YouTube lah. Aku buka Waze, lepas tu aku buka YouTube. And then apa lagi features yang korang nak aku tunjuk? Kejap, yang bestnya, kenapa kereta kat belakang ni ada sekabut lah. Aku nak tunjuk kat korang. Dia punya bonnet tu ada dua tau. Ada bonnet belakang dengan bonnet depan. Oh my gosh, aku tak sangka. Alhamdulillah aku sampu beli kereta ni. Aku memang sebenarnya nak beli kereta untuk anak aku pergi sekolah je. Tapi alang-alang tu carilah kereta yang elok sikit kan. Pin depan kan. Sekejap aku tunjuk korang So kalau korang tengok dekat sini, dia ada ni Autocruise nama dia. Aku tak ingat lah apa nama dia. Yang boleh jalan sendiri kalau tengah jam ke, kalau dekat highway nak ikut speed kereta depan. Dia drive sendiri je korang. Kita just control steering. And then ni ada button mic, button volume, button playlist kiri kanan. Lepas tu kat sini ada, tunjuk lagi satu ni untuk side mirror kiri kanan. Side mirror kiri kanan, kunci. And then this one cermin punya button. Yang bestnya, kejap features dia tengok ni. Aku cakap macam ni, Hi Emas, open music. So dia buka lah music apa yang kau nak. Open radio ke, open radio. Dia terus buka radio ya. Apa yang tengah sangat ni. So nak aku tunjuk, kau faham ke? Yang budak-budak ni faham ke? Sekejap aku tunjuk korang Skrin dia besar. Aku suka skrin besar, senang aku nak access. Lepas tu kalau nak control aircon pun semua kat sini. Nampak tak? Sini. Lepas tu kalau aku nak buka bonnet depan, boleh tekan ni, bonnet belakang. Lepas tu ni aku tak pandai sangat weh. Aku baru beli. Yang penting, yang bestnya dia ada kamera 360. So senang lah aku tengok kiri, ke belakang, depan, kanan, belakang, semualah. So nanti kalau aku nak parking, aku boleh tengok kiri kanan. Nampak tak? So itulah yang bestnya korang. Aku nak tunjuk korang bonnet depan dengan bonnet belakang. Nak tengok tak? Let's go. Best way. Sumpah aku suka gila kereta ni. Cuma dia kena charge je lah kan. Aku kena rajin charge je. Aku dah malas. Sekejap. Tekan button. Dah terbuka dah. Jom kita tengok apa yang ada. So kena tekan sikit lah. Wow. Tengok korang. Ada bonnet depan. Boleh letak macam-macam je. Aku pula barang banyak kan. Kalau boleh macam nak pindah. So kalau nak tutup. No, kena tutup betul-betul. Kejap. Takut juga ni. Ya. Kuat sikit. Kita tengok bonnet belakang, jom. 2, 3, aku cing berlari. So, bonnet belakang ni kau just button kat bawah ni, press je. Lepas tu dia buka sendiri, auto boot. Bapak, style gila, bye. Seronoknya. I like it. Lepas tu nak tutup je.
So dalam dia just nice. Tak besar sangat, tak kecil sangat. Sekejap aku buka balik. Nak ambil barang. Ni, kita nak unboxing, nak pasang-pasang semua aksesoris semua ni. Let's go. Okay, ni dalam dia korang. Tak sempat nak cabut pun plastik dia. Sayang weh, aku takut kotor. Sebaiklah aku nak buat interior tapi tak ada. Dah tak ada production, aku tunggu lama ini korang. So, dalam dia macam ni. Dalam dia warna kelabu korang. Aku tak nak tunjuk. Sayang nak buka. Lepas tu bawah dia, diorang cakap ada macam boleh letak kasut. Betul? Aku pun tak belik lagi weh kereta aku. Aku pun tak pandai sangat. So, nanti je lah. So, belakang dia pun ada aircon. Nampak ni. And then ada USB. Boleh letak lagi. Kaki pun muat. Luas anak aku pun suka weh masuk dalam kereta ni. Gitu. So, adalah macam ni je korang. Jom kita masuk balik. Inilah kereta baru saya. Alhamdulillah ya Allah. So dalam dia macam ni. Aku tak sempat buka, tak nak buka pun sayang. Penat ya unboxing ni. Sebelum dia kotor, lebih baik aku pasang. Okay. Macam ni ke? Macam ni. Macam tu. Tak adalah kotor weh kereta aku. Buruk je. Kalau tak nampak muka aku, tak apa. It's okay, aku kan nak tunjuk muka aku pun. So, sekarang kita nak masukkan ni. Aksesori pun tak sempat masuk, dah accident. Kau rasa macam mana? Tak hangin aku satu badan. Okay, aku dah beli ni. Masukkan je macam ni. Macam dia. Okay. Ni. Sebab aku nak beli white interior. Tapi, white interior dia dah stop production. So, aku belilah barang dia dalam warna putih. Jadilah nampaklah putih sikit. Tak adalah ni sangat kan. Aku rakam habis. Aku rakam lah. Okay, aku rakam. So aku dah letak dalam ni. So sebenarnya dia warna hitam. So macam okay. Aku nak beli warna tu pun aku takut rosak. So tak apa, kita pakai je macam ni warna putih. Dah nampak sikit. Okay. Pula accident pula korang. Kau rasa macam mana? Baru 3 jam dapat kereta dah accident. Stres tak stres. So aku ada tempat ni, cover ni. Aku tak nak dia jadi warna kelabu. So kita pasang. Hiloi. Tak reti lah pasang macam mana ni. Bagi aku setting benda ni. Muat ke ni? Dah siap. Okay korang. So aku tak tahu lagi nak tunjuk apa selain daripada accident lah itu. Saya dah dapat kereta baru saya. So dalam ni macam ni korang. Belakang tak adalah rasa sejuk sangat. Seat dia macam ni. So aku tak nak buka, sayang. So biarkan dia. Setahun pun setahun lah nak. Setahun pun setahun lah. Penat lah. Yang penting kereta ni kau boleh tidur tanpa kau takut. Faham tak? Sebab dia tak ada enjin yang merilis carbon monoxide. Gitu. So dia ada macam function lah. Kita boleh tidur kat dalam kereta ni. So itulah korang kereta saya. I like it. Korang suka tak? Aku tak boleh keluar kan? Aku tak boleh keluar. Hi guys. I cannot keluar. Why? Siulah. Apa ni? Terkunci kat dalam kereta sendiri. 2, 3 kucing berlari. Aduh. Okay guys. So itu sajalah unboxing kereta kita hari ini. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Terima kasih korang sebab banyak support aku. Alhamdulillah, terima kasih Allah atas rezeki yang kau kurniakan ni. Aku sangat-sangat bersyukur. Alah, nak hujan pula. Aku baru je lepas basuh kereta. Okay guys, so aku rasa tu sajalah untuk video kita hari ini. Terima kasih korang. I love you guys so much. Kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, comment dan juga subscribe. Jika you know, stay safe. Bye. Oh kejap, aku lupa nak cerita macam mana aku boleh accident. Cerita dia, aku nak masuk line ke kanan. Masa tu simpang 4 tau. Simpang 4 aku ke kiri. So lepas kiri tu aku kena masuk line kanan untuk aku jalan lah kan. So masa aku tunggu daripada lane kiri tu, tengah break, tengah tunggu, tiba-tiba pelepung. Ada orang sodok cium bontot aku daripada belakang ya. So kemek lah. So dia gambar video kemek dia. So
Semula aku ingat macam nak claim insurans, tapi sebabkan plastik bumper tu je yang kemek, so tak jadilah. Okay. So tu cerita dia. And then masa aku kan keluar kereta pukul 5.30 hari Jumaat. 5.30. Pukul 9.30 kena langgar. Baru 3 jam kena langgar dah. Serabut aku. Okay, lepas tu nak jadi ceritanya, bengkel uncle yang langgar aku tu, kira budak tu punya uncle lah, langgar aku dekat Ampang. And then hari Sabtu masuk, hari Ahad dah boleh ambil petang. So semuanya berjalan dengan lancar, pantas. So itu je lah cerita dia, macam mana aku boleh kena langgar pada hari yang sama aku dapat kereta. So tu sahaja. Tak aku cerita kat korang. Bye.